Dalam video kali ni, kita nak review game Manchester United menang 2-1 dengan Atletico Madrid. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak review game Manchester United berjaya kalahkan pasukan Atletico Madrid dengan keputusan 2-1. So another game, another win untuk Manchester United. Tapi sebenarnya aku sukalah kata-kata daripada pengulas game Manchester United lawan dengan pasukan Atletico. Masa aku tengok game tu, dia kata apa yang penting dalam game ni adalah performance Manchester United memang solid. A win is just a bonus. Bagi aku betul, sebab kalau kita menang ke kalah ke dalam pre-season kali ni, benda tu tak bagi apa-apa makna pun. Tapi yang paling penting adalah performance daripada segi gameplay, daripada segi pressing, daripada segi performance individu pemain-pemain Manchester United, semua berjalan dengan baik. Apapun kita tengok line up yang Manchester United gunakan dulu untuk lawan dengan pasukan Atletico. So kalau kita tengok line up kali ni agak berubah sikit je lah kalau kita nak compare dengan game lawan dengan pasukan Rosenborg lepas. So lawan dengan pasukan Atletico Madrid kali ni, Michael Carrick startkan Tom Heaton sebagai goalkeeper utama dan back four masih lagi kekal pemain macam Harry Maguire, Eden Heaven, Leny Yoro dekat kanan dan Luke Shaw dekat bahagian kiri. Dekat gandingan double pivot pula, Manchester United gunakan gandingan Mason Mount dan juga Andres Santos. Dan dekat bahagian attacking midfield, Manchester United gunakan pemain macam Shea Lacy, dan dekat bahagian front three, Manchester United gunakan Patrick Dorgu dekat bahagian kiri. Amad Diallo is back main dekat belah kanan, dan bahagian striker utama Manchester United gunakan Bryan Mbeumo. So untuk Atletico Madrid pula, kalau kita tengok banyaklah pemain-pemain utama mereka masih lagi belum balik, tapi mereka still ada pemain macam Jan Oblak, pemain macam David Hanko, Linoman, pemain macam Koke, pemain macam Ademola Lookman. So boleh kata Atletico Madrid pun datang dengan skuad yang baik juga, walaupun pemain-pemain utama mereka masih belum balik. Saya ada lah yang katakan alasan, oh sebab tu lah boleh menang dengan Atletico, sebab pemain-pemain Atletico tak balik lagi. Pemain MU pun ada yang tak balik juga kan. So fair lah kan. Senang cerita, dua-dua tak gunakan the best squad. Tapi apa yang aku suka dalam game ni daripada segi gameplay, walaupun Manchester United pasukan yang bolos dulu, kita kena disebabkan miscommunication dekat bahagian pertahanan masa first half, tapi apa yang konsisten daripada minit pertama sampai ke minit 90 adalah daripada segi positioning, adalah daripada segi cara kita kawal position, dan memang kita better team daripada pasukan Atletico Madrid. Ni bukan cakap kosong apa semua, nasib baiklah menang. Kalau kalah aku cakap macam ni, orang akan kata aku bagi alasan. Tapi memang betul Manchester United memang control game ni daripada awal sampai habis, dan Manchester United adalah tim yang lagi bahaya. Kita boleh tengok berapa kali saja Atletico Madrid serang masa mereka dah leading 1-0. Sebab kita tak boleh salahkan Atletico juga, sebab mereka punya gameplay memang macam tu. Bila mereka dah leading, mereka adalah satu pasukan yang suka serap tekanan. Mereka bukanlah pasukan yang eager untuk tambah satu lagi gol. Disebabkan itulah Manchester United punya attacking bertubi-tubi menyerang pasukan Atletico, dan akhirnya kita berjaya dapat juga gol pertama. Mistake daripada defend pasukan Atletico yang jatuhkan Shea Lacy dalam kotak penalti. Bila sebut pasal Shea Lacy, memang solid emak dia punya performance game ni. Aku harapkan dalam next season dia dapat banyak lagi peluang untuk main dengan pasukan utama Manchester United. So Manchester United dapat penalti tu disudahkan oleh Bryan Mbeumo untuk bagi sama kedudukan. Dan tak cukup dengan tu kita boleh tengok tau, Atletico Madrid lepas mereka buat sub masukkan play muda, pemain-pemain muda lagi-lagi dekat sektor pertahanan, dekat sektor goalkeeper, memang kita nampak mereka ni agak gugup nak hadap pressing pasukan Manchester United. Dan akhirnya Manchester United berjaya hukum dengan dapat gol kedua daripada Bryan Mbeumo. Kena bagi pujian dekat pressing Jack Fletcher yang rampas bola tu, lepas tu passing dekat Bryan Mbeumo. Cuma itulah kita dapat advantage lah lepas play pasukan Atletico yang dimasukkan, termasuk goalkeeper mereka. Bukan setakat masa bolos gol kedua tu saja, lepas tu juga kita tengok play mereka memang gugup dan tak boleh handle pressure dengan cukup baik daripada attacking pasukan Manchester United. Sebab itulah Manchester United berjaya menang 2-1 dengan pasukan Atletico Madrid dalam game ni. Sepatutnya MU boleh skor awal lagi tau. Sebelum tu ada Luke Shaw shoot, dapat bola crossing cantik, dia shoot, tapi sayang masa tu Jan Oblak boleh save. Senang cerita, masa first half pasukan Atletico Madrid boleh kekalkan kedudukan 1-0 tu adalah disebabkan Jan Oblak memang padu masa ni. Berapa kali bola mai, biar bola lah apa semua dia boleh save. So kalau kita nak tengok pemain-pemain pasukan Manchester United, ada beberapa pemain yang aku nak bagi pujian, ada beberapa pemain yang aku mungkin nak kritik sikit. Yang kita tengok
tengok pemain yang kita nak puji dulu. Pemain yang pertama aku nak puji adalah Leny Yoro. Sebelum ni kita duk kritik tau, Michael Carrick punya eksperimen duk mainkan Leny Yoro dekat bahagian right back, dan memang nampak masa lawan dengan pasukan SMA itu nampak agak kelang kabut. Tapi lawan dengan pasukan Rosenborg better. Cuma kita still lagi berteka-teki, lawan dengan Rosenborg boleh lah kot. Tapi kali ni lawan dengan pasukan Atletico Madrid pun Yoro boleh perform juga sebagai right back dalam game ni. Mana kita tahu tiba-tiba Carrick nak convert Leny Yoro main sebagai right back. Aku rasa dia dengan speed yang dia ada mungkin boleh jadi pesaing utama untuk main dekat right back Manchester United. Pemain yang kedua dan juga ketiga aku nak puji kedua-dua pemain ni, iaitu Mason Mount dan juga Andres Santos. Aku rasa kedua-dua pemain ni dah buat satu job yang cukup baik, disebabkan dua pemain ni lah Atletico Madrid tak boleh pegang bahagian tengah, disebabkan Andres Santos selalu sangat buat line breaking pass dan jadi deep line playmaker yang baik dalam game ni. Aku harapkan Andres Santos boleh kekalkan performance masuk ke musim baru ni. Pemain yang kedua tadi aku cakap Mason Mount. Aku tak tahu lah kan, mungkin dia tengok highlight sejubu sikit kot sebelum start game. Betul-betul solid dalam game ni dan tenang. Berapa kali juga play-play pasukan Atletico buat high press, tapi dia boleh makan play Atletico dengan kemampuan individu dia yang baik. Selain Mason Mount dan juga Andres Santos, pemain macam Chelsea pun patut diberikan pujian juga, sebab aku rasa dengan dia main lah dia yang boleh orchestrate serangan pasukan Manchester United. Dia ni rajin, sat duduk dekat kanan, sat duduk dekat kiri, tapi majoriti dalam game dia duduk dekat tengah dan juga dekat bahagian kanan. Dan semestinya pemain yang terakhir kita nak puji adalah pemain macam Bryan Mbeumo, boleh skor 2 gol dalam game ni. Memang kita nampak bila setiap kali dia diletakkan sebagai striker tengah, dia boleh function dengan baik. Ahmad Diallo bagi aku okey saja, cuma dia bukanlah datang dengan performance terbaik dia. Tapi kita tak boleh nak expect banyak sangatlah dalam game ni, sebab ni first game dia sejak balik daripada rehat Piala Dunia. Pemain yang aku nak kritik sikit adalah Patrick Dorgu, sebab aku nampak Patrick Dorgu dalam game ni dia macam nampak try hard sangat. Aku tahu dia nak prove diri dia, sebab lepas balik daripada kecederaan hari tu, dia macam masih lagi tak jumpa performance dia masa lawan dengan Arsenal, masa lawan dengan City. So kita dapat nampak dia macam makin terdesak untuk buktikan diri dia sendiri. Setiap kali dia dapat peluang, dia selalu nak shoot, dia selalu nak cross ke depan, dia malas nak cut back. So itulah masalah Patrick Dorgu dalam game ni. Aku rasa kalaulah Patrick Dorgu lebih tenang, lebih bermain sebagai satu pasukan, mungkin dia akan dapat gol lagi awal. Dan dalam game ni juga ada cameo, iaitu debut pemain sensasi kita yang baru kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu JJ Gabriel. Lepas dia hanya diperam masa lawan dengan pasukan Rosenborg hari tu, kali ni lawan dengan pasukan Atletico Madrid, dia dapat game time masuk minit 80 lebih macam tu. Dan apa yang aku boleh cakap bila aku tengok performance JJ Gabriel, kita nampak memang dia ada potensi, cuma dia agak gugup sikit dalam game ni dan cuba nak leftkan mark dalam game ni. Maksudnya bila dia dapat bola, dia cuba nak shoot lah untuk cari gol, untuk bagi orang kesan dia punya debut lah masa lawan dengan pasukan Atletico. Tapi walaupun dia gagal untuk skor, dia berjaya tunjuk yang dia ni bukan budak kosong, dia ni bukan setakat hype semata-mata. Memang dia ada something yang dia boleh tunjuk, dan aku rasa Carrick patut lagi bagi lepas ni dia main minit 80 macam ni, supaya bila dia masuk dia tak ada pressure, dia boleh main, makin lama dia akan gain confidence dia. So apapun kita tengok, lagi 3 game berbaki lagi nanti, game friendly kita. Selepas tu kita akan masuk dalam musim baru EPL lawan dengan pasukan Hull City. Tapi kita fokus kepada game terbaru dulu, iaitu kita akan lawan dengan pasukan PSG pada minggu depan, iaitu PSG ni juara Eropah pada musim edisi terbaru. So apa-apa expect untuk game lawan dengan pasukan PSG nanti? Hampa rasa kita boleh ke beat dengan pasukan PSG? Aku harapkan PSG kalau mereka ada barisan terkuat, mereka turunkan lah kan. Aku nak tengok juga performance play-play Manchester United lawan dengan pemain-pemain bertaraf dunia pasukan PSG. Tapi itulah, PSG banyak star player mereka masih lagi berehat kot. So kita tengoklah nanti macam mana. So itulah video kali ni. Kalau aku tanya hampa, kalau daripada 0 sampai ke 10, berapa rating hampa untuk performance Manchester United dalam game ni lawan dengan Atletico? Hampa cuba komen kat bawah. Kalau tanya aku mungkin boleh bagi 7/10. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.